Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang saya sanjungi dan hormati barisan juri yang arif lagi bijaksana dan para pembentang yang hebat lagi saya hormat. Okey, baiklah. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk MPV ni kita kenali yang apa nama ni? Kita ni murid belakang. Tapi dalam masa yang sama kita penting di sekolah. Terutamanya MPV lah, mata pelajaran vocational. Kelas belakang, lepas tu nak GPMP tinggi. Jadi, kalau murid saya ni pergi sekolah, hui, hui ya hui, kita semua gembira. Kalau masuk engkel. Tapi kalau masuk kelas teori, bahagiamu deritaku. So, daripada bahagiamu deritaku, itulah wujudnya tentang produk ini. Yang saya buat kajian, tajuknya ialah keberkesanan penggunaan Eco Trading Art kepada murid tingkatan 5 untuk menguasai tajuk bahan dalam pembinaan bagi mata pelajaran pembinaan domestik. Inilah dia bahan dia. Dan tajuk bahan ni saya ambil kecilkan dia kepada kayu. Pihak juri boleh tengok di belakang tu adanya halaman 64 dan 65 berkaitan dengan jenis kayu. Okeylah, pengenalannya. Pengenalannya, Eco Trading Art merupakan sebuah rumah tradisional yang berbentuk permainan Lego. Dia sesuai dengan maksud pembinaan tu cikgu. Maksud pembinaan ialah aktiviti membina, menginovasi dan juga merobohkan sesuatu rumah. Jadi sebenarnya ni boleh dibina, diinovasi dan juga boleh dirobohkan sebenarnya. Ia dicipta untuk membantu guru sebagai sebuah alat bantu mengajar yang berbentuk konkret serta boleh dibawa ke mana sahaja. Konkret ni mawujud cikgu. Kita boleh sentuh, rasa, tekstur dia. Dia dari segi kayu lah. ABM ini dibangunkan khas kepada murid yang mengambil mata pelajaran pembinaan domestik. Ia juga menjadi sebuah medium kepada guru untuk menerangkan secara lebih mudah kepada murid berkaitan dengan subtopik bahan dalam pembinaan, terutamanya kayu serta fungsinya kepada sesebuah bangunan yang bakal dibina. Permasalahan kajian. Modul 3.0 bahan dalam pembinaan ini merupakan topik yang memerlukan murid memahami dan membezakan antara jenis kayu, ciri dan fungsi kayu di dalam aktiviti pembinaan sesebuah bangunan. Masalah yang pertama yang saya boleh fokuskan di sini ialah murid tidak dapat membezakan grade kayu yang mempunyai 4 grade, iaitu grade A, B, C dan grade D. Yang kedua, murid tidak dapat membezakan grade kayu dengan ciri kayu, iaitu grade A keras dan berat, grade B keras dan sederhana berat, grade C keras dan ringan. Manakala grade D lembut. Dan yang ketiga ialah murid tidak dapat membezakan grade kayu dengan fungsinya pada sesebuah pembinaan, khususnya rumah, tiang, rasuk, penaga dan lantai. Okey cikgu Dari sini saya tunjukkan, ini adalah rasuk. Tekstur dia juri boleh rasa lain. Grade A berbeza, grade C pun berbeza. Okey, seterusnya. Objektif kajian saya mengenal pasti keberkesanan penggunaan Eco Trading Art ETA ni ke atas murid dalam meningkatkan pemahaman murid terhadap tajuk kayu. Persoalan kajian saya, adakah penggunaan ABM ini yang saya bangunkan ni berbentuk mawujud atau konkret ke atas murid ini dapat meningkatkan pemahaman murid ataupun tidak? Jadi kepala sasaran saya ialah kepada murid tingkatan 5 BD di sekolah saya lah. Pelaksanaan kajian. Pelaksanaan kajian saya ni melalui 3 fasa. Yang pertama ialah merefleksi. Semasa proses PDPC berlangsung cikgu, saya mendapati bahawa murid saya ni kurang memahami topik jenis kayu serta fungsinya. Selain itu, penerangan sewaktu dalam kelas juga tidak mencukupi cikgu. Sebab saya dah fokuskan kepada modul kerja khusus. Jadi, saya telah memberikan 20 soalan cikgu, keputusannya amat tidak memuaskan. Saya bagi soalan tu
memang saya ikut kita punya apa ni, standard SPM lah. Tapi arasnya rendah cikgu. Dan pelaksanaan saya yang kedua setelah saya bagi tidak memuaskan tu, tindakan saya pada sesi pembelajaran yang baru saya telah mengarahkan murid saya untuk duduk dalam dua kumpulan. Satu kumpulan 7 orang, satu lagi 8 orang. Kemudian saya memberikan model rumah kayu ini yang berbentuk permainan ni. Saya memberikan modul panduan pemasangan. Ada bersama dengan juri. Lepas tu memberikan masa 15 minit untuk memasang model rumah tersebut. Selain itu, semasa ahli kumpulan lain sedang memasang, ada di antara mereka ditugaskan untuk menulis jenis kayu, contohnya tiang. Apakah jenis kayu yang digunakan untuk membuat tiang? Untuk membuat rasuk dan sebagainya. Setelah selesai, saya menjalankan sekali lagi aktiviti soalan instrumen yang berbentuk soalan struktur lah. Tapi saya telah bertukar lah cikgu. Saya guna soalan yang sama, saya tukar turutan. Saya tak naklah dia ingat ada tahu jawapan tu dia ni. Tapi saya tukar dia punya turutan. Nombor 1 mula-mula untuk pra dan pasca saya tak nombor 18 sebagai contoh. Dan akhirnya cikgu, last, apabila saya telah menggunakan eco-3D ini didapati bahawasanya markah ujian tu meningkat cikgu. So kita tengok. Audiens semua boleh tengok, ini adalah muka surat 64 dan 65. Kalau saya sendiri pun tak kurang memahami cikgu Sebagai contoh grade A cikgu. Kayu balau, kulai, mertas. Lepas tu ni ada lagi balau, buat lantai ada, buat cerucuk ada. Saya sendiri pun keliru. Grade B, kalau ada satu lagi muka surat kat belakang lagi banyak. So saya tunjukkan sedikit saja. Kemudian cikgu, inilah keputusan markah pra ujian cikgu. Mendapati cikgu, yang ni merisaukan saya. Ni yang saya kata, bahagiamu deritaku cikgu. Yang dapat markah 16, melepasi 16 per 20, seorang je cikgu. Dan murid saya 15 orang cikgu. GPMP saya, peratus untuk seorang 6.7%. Dan yang sangat tidak memuaskan cikgu, 5 orang. 33.3%. Saya kena kejar ni kalau saya turun. Sebenarnya saya nak buat and then saya sedikit menenangkan. Ni berlaku pada tahun ni cikgu. Pada peperiksaan pertengahan tahun. Alhamdulillah cikgu. Apabila ujian pasca ni telah dibuat cikgu, daripada seorang cikgu dia meningkat 4. Lepas tu dari yang pada sangat tidak memuaskan 5 orang tadi kosong cikgu. Dia naik kepada tidak memuaskan. Dan kata tengok macam ni macam nah. Okey, cikgu. Ini antara perbezaan dia cikgu Cemerlang 3, memuaskan naik. Lepas tu tidak memuaskan ni saya risau cikgu. Asalnya saya fikir 4 orang. Lepas tu bila saya buat 5 orang. Macam tak berjaya lah saya punya projek. Rupa-rupanya bila saya tengok dalam graf, oh, memang meningkat cikgu. Merah ni ujian pasca dan biru itu adalah ujian pra. Berlaku peningkatan. So, sangat tidak memuaskan 0 cikgu. Alhamdulillah. Cadangan saya, berdasarkan kajian yang dijalankan, penggunaan ABM ini yang digelar sebagai eco-3D ini berlakunya peningkatan pencapaian di kalangan pelajar tingkatan 5 BD. Namun begitu, cadangan seterusnya, sekiranya diberikan peluang sekali lagi, saya akan menambah bilangan pelajar sama ada menakumi beberapa buah kelas ataupun beberapa buah sekolah yang lain. Terutamanya saya cuba untuk masuk ke SMK Belitung. Sebab kat sana ada satu lagi sekolah pembinaan domestik saya nak cuba. 23 hari bulan cikgu, ini saya dah buat cikgu. Saya mencadangkan cikgu tingkatan 4 tahun ni yang mengajar. Dia antara salah seorang yang terbaik untuk PDG. Jadi semua pegawai tu datang, dia gunakan 23 hari bulan cikgu. Alhamdulillah. Budaknya bila kita bagi topik bahan dalam pembinaan kayu ni bersama dengan fungsinya, alhamdulillah. Mereka memang menyeronokkan dan habis tu semalam pun saya tanya lagi dia orang secara pemerhatiannya cikgu Dia kata memang faham lah dari segi pembinaan tu. Kayu dengan fungsi dia. Okey cikgu, saya tunjukkan video pemasangan cikgu Ini katanya nakkan dasar digital. Jadi daripada barang maujud ni saya masukkan di dalam video cikgu.
Dan ini adalah real budak yang saya buat ujian pra dengan Pascal tadi. So daripada base dia pergi pada tiang kayu grade A, lepas tu dia pergi kepada tiang dan juga penaga. Dia masuk dengan lantai. So aktiviti pembinaan tu sedang berlaku cikgu melalui Eco 3D Art ni. Ini saya tak menggunakan tanggam cikgu, tapi saya guna tanggam. Ini saya tak guna tanggam sebab saya nak nextkan Eco 3D Art ni bukan sahaja untuk jenis kayu saja lagi, tapi lebih kepada safety sebenarnya. Okey, melalui Puan, boleh tak Puan tarik sikit sini? Sebab dalam video ni kita ada sedikit kuis. Setelah siap, okey, ni ada boleh start itu. Puan. Senaraikan 4 jenis kayu yang ada pada Eco 3D Art. Dan soalan kedua, senaraikan kriteria kayu mengikut grade. So, murid menjawab secara spontan je lah, dan secara lisan je lah. Okay, satu lagi yang saya buat melalui dasar pendigitalan ni, saya buat satu lagi berbentuk quizzes, sorry. Okay, kita try kita nak try semua jawab, boleh ke tak? Sebab kita tengok kekeliruan tu di mana. Boleh start je. Soalan pertama, bolehkah saya minta Cik Roslan untuk menjawab? Okey. Mana? Cik Roslan jawab semua. Semua Okey, semua Puan sini. Oh, terbaik. Okey, kita try lagi sekali. Yang kedua, pilih jawapan yang betul berkaitan dengan kayu grade A. Puan Imah, try. Balau, tualang. Okay, balau dengan salah dulu. Okey, next. Soalan yang seterusnya, soalan yang ketiga, kita minta Puan menjawab. Pilih jawapan yang betul tentang jenis kayu grade B. Nyatu. Satu lagi. Dia lebih sebab dia suruh resak. Puan sini resak. Sorry Puan sini. Alah, dua-dua salah. Okey. So ada lagi soalan last. 2 soalan lagi. Okey, soalan yang seterusnya. Pilih jawapan yang betul tentang jenis kayu grade C. Semua audiens. Grade C agak-agak. Tadi saya ada tunjuk kejap kan melalui slide kan. Rami, sepetir. Ada lagi tak? Itu je. Okey, itu saja. Wah, ada satu lagi salah. Okey, saya stop lah. Okey, di sini tuan-tuan sendiri boleh tengok kekeliruan tentang kayu tu. So melalui produk ini mungkin kita tak dapat perfect score 100%, tapi sekurang-kurangnya murid boleh memahami dengan cepat berkaitan dengan jenis kayu, kriteria kayu dan fungsinya untuk subjek pembinaan domestik. Itu saja daripada saya. Wallahualam. Assalamualaikum dan minta maaf.